Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 10 hari bulan November 2025. Pagi ini saya bersama rakan-rakan yang lain selesai menghadiri sebutan kali ketiga kes pendakwa raya melawan Muhammad Akmal bin Saleh, Ketua Pemuda UMNO. Kita akan melalui satu lagi tarikh sebutan selepas ini. Mahkamah telah tetapkan pada 23 hari bulan Februari 2026 untuk sebutan. Hari ini pihak pendakwaan selesai menyerahkan semua dokumen-dokumen yang mereka akan guna dan pergantungkan dalam perbicaraan ini. Jadi pihak kami akan meneliti semua dokumen-dokumen yang dibekalkan dan akan berbincang serta mengambil arahan daripada Dr. Akmal. InsyaAllah doakan moga urusan kami dipermudahkan.